sambal balado, udang mix soto ni bahaya sikit tau. Nasi boleh bertambah tanpa sedar. Hai korang. Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? So, untuk masak sambal balado ni, udang tu saya dah basuh bersih-bersih. Ni sotong pula sama jugalah, dah basuh bersih. Lepas tu saya potong bulat kecil-kecil. Okey. Lepas tu saya goreng dulu sekejap udang dan sotong yang telah digaul dengan serbuk kunyit dan garam. Okey. Goreng tu tak payah lama-lama, just sekejap sahaja ya. Okey, lepas tu ni dah siap goreng udang. Lepas tu saya goreng pula sotong. Okey. Sama jugalah, goreng sekejap sahaja dalam 2-3 minit saja. Okey, lepas tu angkat dan teruskan dulu. Okey korang, dan ini adalah bahan-bahan untuk saya buat sambal dia lah. Yang ini saya blend kecuali serai je, tak payah blend, just ketuk sahaja. Okey. So macam biasalah, kita tumis dulu dia punya bahan-bahan yang di blend tu. Kemudian saya masukkan serai yang telah diketuk. Lepas tu saya masukkan juga gula melaka sedikit. Kacau. Lepas tu saya masukkan juga sos cili, sos tiram dan juga kicap manis. Okey. Kacau sekejap. Lepas tu saya masukkanlah perasa seperti garam, Ajinomoto, serbuk perasa dan juga gula sikit saja. Kemudian saya tambahkan juga sedikit air dan juga asam jawa. Okey, lepas tu kacau sampailah sambal kita tu dah pecah minyak elok. So masukkanlah udang dan juga soto yang telah digoreng tadi. Kemudian saya tambahkan juga bawang Holland hiris, daun limau purut. Ya, kalau masak seafood ni memang saya suka letak daun limau purut supaya kita punya seafood tu dia akan naik lagi rasanya. So alhamdulillah, kita punya sambal balado udang mix sotong is done. Korang jangan lupa cuba, enak banget.